Kuil Medinet Habu bukan sekadar tempat ibadat. Dindingnya dipenuhi ukiran tentang peperangan Ramses III. Antara yang paling terkenal ialah pertempuran menentang Sea Peoples. Ukiran tersebut menggambarkan kapal, tentera dan pertempuran. Malah, sebahagian relief menunjukkan musuh Mesir yang ditawan. Hieroglif di sekelilingnya pula merekodkan kejayaan Ramses III. Bayangkan sebuah kuil yang dindingnya digunakan seperti rekod perang. Setiap ukiran bukan sekadar hiasan pada batu. Ia menyimpan cerita tentang kuasa tentera Mesir, musuh yang mereka hadapi dan kemenangan yang ingin diingati untuk generasi seterusnya. Medinet Habu juga mempunyai pintu masuk berkubu yang dikenali sebagai Migdol. Reka bentuknya menjadikan kompleks ini kelihatan seperti sebuah kubu besar. Jika anda suka fakta sejarah macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta sejarah dan misteri dunia.